berpakaian ihram, Ya. maka kan ada doanya ceko dah. Iya. Doanya Allahumma inni uharrimu nafsi min kulli ma haramta 'alal muhrim farhamni ya arhamar rahimin. Bahasa awaknya lah pernah bagi putih ceko baju soleh ceko dah. Iya. Ya Allah, ambo akan mengharamkan apa yang engkau haramkan dalam melaksanakan umrah. Iya. Justru karena itu kasihilah hamba ya Allah. Tunjuk deh. Ya Ar-Rahman Ar-Rahim, engkau lah yang maha pengasih. Jadi awaklah berjanji ya Allah, ketika kita berpakaian ihram itu mengharamkan anan diharamkan Allah. Nak kamu mengaku anan nak bolehnya Allah. Itu nomor 20. Itulah dikatakan pantangan larangan ihram. Iya, iya. Nah, di selama Pak berpakaian ihram tu sampai Pak bekor tahlul tak boleh Pak mengaku. Nan tak boleh kalau jangan nak boleh mengaku tu nan patamu nan ado di badan dan Pak gaduh-gaduh. Iya, iya, iya. Contoh Pak Ukajang salah. Iya, iya. Kone dodo awak. Kone dam namu. Bayu tak. Iya, iya, iya. Bukan tak tahu dah. Tak ada orang dah ni. Bawa aja. Tak lihat dah. Itu nak kocok. Iya. Kalau pay kena semua orang bisa, tapi Ya. menjaga ikonan boleh. Iya, iya. Maka dia haji termasuk semonta awak menjaga itu ni. Iya. Tapi kalau haji kiran, haji ifrat, mulai dari mikot sampai kita melaksanakan haji, awak jaga itu sudah. Makanya haji kita haji tamattu. Jadi kita jangan datang dari Arab Saudi. Tak boleh menggau dia dah. Mana tahu lagi. Alih. Tapi mau kah jaga tak boleh. Alih. Mau kah semua tak boleh. Ya, ya. Mau kah hidup tak boleh. Mau kabut tak boleh. Tak boleh. Mau ngorek kuku tak boleh. Ya, ya. Mau nak rumah-rumah ke badan setelah buat banyak tak boleh. Iya. Mau nak kopiah tak boleh. Iya, iya. Lah, mau nak kos kaki tak boleh. Iya, iya. Dia dia dah. Jangan kewal dia dingin dia. Ha? Dingin dia kau nak sebut tak boleh. Dingin dan kau nak kos kaki tak boleh. Kenapa dia Pak tulis? Nan malokek di badan. Iya, iya. Tak boleh gaduh-gaduh. Iya, iya. Nan kopiah kau namun nan datang ke badan. Nan datang badan gua kan boleh kau. Sogan dan mah. Abuk lah putih gua. Masa dia buka-buka kepala. Dia biak kopiah. Awak berpakaian ihram kau naik dodok. Iya, iya, iya. Tak boleh. Nah, kaos kaki yang merokek ke badan tak Iya, boleh. iya. Minyak harum-haruman tak boleh. Itu nak rusak mana-mana. Nah, tak boleh. Itu pantangan larang ihram. Iya. Tak boleh kita mengecek-ngecek kumuh. Iya. Tak boleh kita berbantah-bantah. Tak boleh kita pinang-meminang. Pokoknya Pak supaya tiap tu berkata tu pesawat walau pakai ihram 5 cucu ini. Cubalah aku jauh lah tambah kuliah pertama. Dia nak dulunya kuliah panjang mau apa tahu lebih sulit. Itu pandang. Anda boleh baca-baca itu. Anda boleh. Lah. Semoga lama tak boleh tak lama dah sampai Pak Bekos setelah tahu. Sudah tahu boleh. Aku ada kawan nak jodoh nak masuk boleh. Lah. Dia tak boleh banyak tak boleh. Tak boleh. Harum-haruman kan datang ke badannya dah. Nah. Bila awak nak rumah-rumahnya, boleh kau nak rumah sebelum kita melepaskan niat. Dia sudah awak mandi, kau naklah rumah-rumah tu, kau nak baju niat. Tapi lah setelah niat kau nak boleh. Apakah kau datang? So, apakah kau pakai nak boleh? Ada nak boleh lemah.